Hai guys, selamat datang semula ke channel saya, channel Doni Josnawi. Kali ini kita DIY nak tukar bearing belakang Pro 2 Alza model lama macam kereta saya ni. Saya tak ada kereta lain lah, memang kereta saya pula Pro 2 Alza model lama ni. Bearing belakang ni saya kesan dia rosak, ada bunyi berdengung. Kalau kita nak kesan kenderaan kita bunyi bearing dia sebelah mana yang rosak, baik-baik bawa berjalan, jangan tempat jalan yang tak ada batu, jalan tar. Jadi tutup radio, tutup aircon. Cuba dengar bawa dalam kelajuan lebih kurang 60, 80 macam tu. Di mana kuat bunyi berdengung tu. Jadi saya kesan bunyi berdengung dia di sebelah sini. Dan kemudian saya jack tayar, saya pusing ni, dia ada bunyi sini. Nanti saya tunjukkan bunyi dia. Tunjukkan bunyi dia macam mana bunyi yang benda tu rosak. Jadi tanpa menunggu lama, kita terus ke mula-mula saya kesan bunyi dia. Jadi saya letak satu mic ni di tepi sini untuk kesan bunyi dia. Sekarang putar dia, dia ada bunyi-bunyi macam besi bertemu, kek 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 macam tu lah. Lebih kurang macam tu bunyi dia, bunyi bergeser. Kalau kita banding yang baru ni, saya letak dekat sini, dia tak ada bunyi. Mana dia? Saya punya bearing ni bermasalah. Bearing ni, Pro 2 Alza ni dia sekali dengan hub. Tak semesti macam bearing tayar hadapan. Yang tayar hadapan dia memang betul seketul bearing. Kita kena jack. Ni tak perlu jack. Kita buka bahagian tempat brake drum ni dan kita tukar ni aja. Tapi ada cara dia. Saya tak ada special tool, saya cuba cara kampung aja. Tapi sebelum kita nak buat pembaikan, salah satu dia kita perlu lockkan tayar guna batu bata ataupun lock khas. Lepas tu baru kita turun sebab kita nak turunkan jack. Kita turun handbrake, turun handbrake sebab tayar belakang kenderaan kita ni, yang menahan kenderaan kita semasa parking adalah handbrake. Handbrake ni dia lock bahagian drum brake di belakang, bukan depan. Dia lock yang di belakang untuk jenis drum. Manakala jenis brake disc, saya tak tahu. Jadi turun handbrake kita kena lock tayar depan, supaya dia tak bergerak. Jack buat keselamatan, guna stand jack, itu penting. Mana tahu kita punya hydraulic jack gagal berfungsi. Kemudian kita jack angkat dan terus kita buat jalankan buka. Baru kita senang buka bahagian ni. Terus. Saya tidak ada skru nombor 12 untuk dua lubang ni. Jadi kalau ada skru tu kita boleh skrukan balancing lah. Kita tolak dia akan keluar untuk dia punya cover. Jadi saya cuba cara ketuk, jangan ketuk bahagian ni. Kita ketuk kawasan sekitar ni untuk longgarkan dia. Tengok dah keluar debu, memang confirm banyak debu ni. Hati-hati ya, debu ni tak baik untuk kesihatan. Cuba ketuk lagi. Guys, saya punya mic ada masalah, mikrofon. Jadi voice over sahaja. Jadi bunyi-bunyi latar belakang tu tak ada. Dilihat dalam video saya sedang mengetuk lagi. Dan kira untuk buang habuk dia lah, yang habuk karbon tu. Tapi sekarang saya dah jumpa dapatkan skru lah, bolt nombor 12. Bolt nombor 12 ni penting juga. Saya ketuk dia memang tak nak cabut. Jadi kita akan skru dekat lubang tu guna bolt 12. Sekarang ni kita spraykan dulu bahagian lubang tu dengan anti-rust ataupun WD-40 pada lubang skru tersebut. Dan kemudian kita akan skrukan lah skru ni di sebelah lubang tersebut. Kemudian kita kuncikan dengan nombor 12 tu, nut.
kita balance kan lah. Kalau 3 pusingan 4 pusingan kat sebelah, sama juga sebelah, kita pusingkan. Nanti apabila kita pusingkan, dia ada bunyi apa tu, tertanggal lah, dia ada bunyi tag macam tu. Barulah cover untuk brake ni longgar. Tengok dia dah longgar, jadi kita akan keluarkan bahagian ni. Okey, dilihat, kita tengoklah bahagian ni kotor dengan karbon. Okey, yang saya pulas-pulas ni, dia punya ada sekat-sekat. Kita boleh rasa dia ada satu bahagian yang lancar, satu bahagian yang tak lancar. Jadi kita bukakan bahagian skru ni, dan kita akan bersihkan bahagian dia punya brake ni. Okey, kita akan bersihkan pada bahagian brake ni. Sediakan tempat menadah air dan kita sembuh. Boleh juga menggunakan angin, tapi bahaya, udara dia apa tu, kena pakai face mask tak baik untuk kesihatan. Jadi sebaiknya kita guna air lah, atau kalau ada water jet lagi bagus. Sembuhkan ni, lepas tu nanti kita akan brush, menggunakan brush untuk membersih dia lagi lah, selepas kita sembuh air. Jadi tak digalakkan menggunakan kompresor angin tu lah, jadi bahaya untuk kesihatan. Jadi kita guna air ni, dia akan larut dengan air. Kita dalam masa ni juga kita boleh tahulah keadaan brake caliper kita masih tebal ataupun tidak, dan brake pump kita ada leaking ataupun tidak. Jadi masa ni lah kita boleh tahu keadaan dia. Untuk buka hub dia ni, okay, dia ada skru. Okay, kalau kita tengok zoom daripada sini, okay, dia nombor 14. Ada 4 biji. 1 sini, 2, 3 dan 4. Okay, ada setengah kenderaan Alza, dia punya ni, dia terpaksa menggunakan special tool. Yang saya punya tak menggunakan special tool. Dia punya menggunakan bolt nut, bolt skru size 14 mm. Ada setengah dia menggunakan T55. Sekejap, saya akan tunjukkan. Okay, T55 dia macam ni. Okay, yang bintang. Ada setengah kenderaan Alza, dia menggunakan bintang. Tapi yang saya punya bukan menggunakan bintang. Saya dah standby dah ni, saya ingat dia menggunakan bintang. Rupanya dia menggunakan nombor 14. Saya akan cuba menggunakan saya punya portal ni, mampu ke tidak. 800 Nm torque. Boleh tak buka? Kalau tak, terpaksa guna cara tangan lah. Okay. Okay, dapat. Okay, boleh buka. Ni dia punya besar. Kita akan buka lagi. Yang skru ketiga. Ini tak berapa lihat. Alright, sini dia. Okay, dapat dikeluarkan. Okay, ada setengah dia terus boleh cabut. Yang ni dia seperti tak nak boleh cabut. Kita ketuk sikit. Okay, degil lah. Okay, kita guna cara yang seterusnya. Okay, dia punya mangkuk ni, okay, kita terbalikkan dan kita masukkan. Ini cara kampung. Okay, sebab saya tak ada special tool. Okay, kita akan kuncikan. Yap, saya nak kuncikan semua supaya dia lebih kuat lagi. Okay, semua dah terpasang. Kita guna ni, tokol. Okay, kampung punya style. Ketuk mengikut semua bahagian. Right. Tapi masih melekat. Aduh. Okay. Dia melekat dekat sini. Tak apa. Kita buka ni dulu. Okay, kita keluarkan dia punya mangkuk. Okay, kita tengok dia dah terlepas.
Oke, dari sini. Cuma bagian ni aja. Ini senang cerita sebab ini kita ganti. Untuk apa? Oh. Oke, udah keluar. Oke. Tengok. Dia macam sini dia sekat. Ini oke, sekat. Sekat. Jadi bearing dalam dia dah tak berapa. Oke. Yang ni dia lancar aja. Steady dia pusing. Tak ada sekat. Yang lama nih, dia lekat. Sini dia lekat. Jadi kalau kita pusing direct, dia ada bunyi krup-krup. Oke. Ini menunjukkan dia tak bagus lah. Oke. Untuk makluman, saya punya ni jenis yang menggunakan bearing. Oke. Bearing lah pula. Bukan ABS. Yang jenis ABS nih, dia ada tempat soket ABS. Tapi kerana saya punya ni tak ada tak menggunakan ABS, boleh juga pakai. Sama juga dia boleh digunakan, untuk berdoa azan. Jadi kita terus nak cuci bahagian ni dan lepas tu pemasangan. Kita bersih bahagian ni. Oke. Oleh kerana saya tidak ada brus, saya guna brus macam ni lah. Saya cuci. Tujuan dia untuk kawasan ni tak berkarat sangat dan buang kotoran yang ada dekat sini supaya lebih senang lagi lah bearing kita baru masuk. Oke, bersihkan. Sama juga bagian ini kita bersihkan. Oke. Kalau ada brus yang sesuai itu senanglah nak cuci. Right. Dan semburkan. Oke. Kita bias seketika. Oke. Saya alihkan benda ni semua. Gunakan kain kotor. Kalau nak pakai kain baru, itu sendiri risiko sendiri. Kita bersihkan. Oke. Ya. Tengok. Dah berkilat. Senanglah bearing kita masuk nanti. Dia punya hub tu. Tidaklah terlalu banyak dia masuk, sedikit dia pakai. Sebab yang penting ni, skru ni. Oke, sama juga yang ni, kita cuci. Baik. Oke, pastikan kalau kita ni, jangan terlalu suruh dia jatuh. Oke, sebab ni kabel handbrake. Oke, ini kabel hidrolik untuk brake kita. Oke, jangan terlalu bawah, takut ni rosak. Kalau ada benda yang mengampu dia pun lagi bagus, kalau kamu letak. Oke, kalau tahan dengan tangan pun boleh. Oke. Seterusnya, untuk sebelum kita buat pemasangan, benda yang sangat penting, yaitu masukkan pelanta lah pula, grease. Oke. Untuk supaya dia lebih senang kita nak masuk lagi, ada pelinci untuk dia masuk. Oke. Baik. Nak sapu banyak pun boleh, nak sapu tipis pun boleh, ikut cita rasa sendiri. Bagian ini pun penting juga bagi sapu kan. Oke. Alright. Kita nak masuk part pemasangan. Tak bagus. Right. Oke, sebelum pemasangan, baik kita sapu bahagian ini. Oke. Ini yang akan masuk. Sedikit je sebenarnya dia masuk ke dalam ni. Tak banyak, dia tak penuh. Sedikit je dia masuk. Bukannya panjang terus ke dalam. Jadi kita sapu bahagian ni je. Ya. Right. Oke. Oleh kerana yang ni khas untuk ABS, jadi dia punya soket ni kita letak ke bawah. Kalau nak masukkan dia punya ni pun tak apa. Letak ke bawah.
untuk pemasangan yang menggunakan ABS. Okey, kalau yang jenis saya ni tak ada ABS, kena ada dia punya kabel kat sana tu. Jadi kena sambungkan dulu baru kita akan masuk. Jadi saya punya tak menggunakan ABS, jadi tak perlu nak menggunakan ABS. Nak masuk soket ABS. Jadi yang penting dia ke bawah. Okey, kita akan masukkan. Okey, jadi trik saya, masukkan skru ni dulu. Okey. Masuk ke baut 14. Okey. Kat sini. Dan kita akan masukkan mengikut thread dia. Okey, tengok lubang dia, masukkan. Okey, ketahan. Masukkan. Okey, kita kunci sedikit. Sekejap. Licin. Kita kuncikan sedikit. Okey. Okey. Dia dah tertahan sedikit. Dan kita buat silang dari sini ke sini. Okey, masukkan. Okey, kuncikan. Okey. Okey, kunci dengan tangan sedikit. Okey. Jangan ketat sangat. Right. Okey. Masuk. Okey. Okey, tokan sebelum kita ketatkan. Okey, tengok bahagian ni. Okey, dia rapat. Okey, dia dah rapat. Yang penting. Okay, baru kita kunci, ketatkan dengan tangan dulu. Okey. Balancekan dengan tangan. Okey, sebelah. Alright. Okey, cara goyang. Okey. Okey, pastikan sini. Okey. Dia fit. Dah fit. Barulah kita masukkan skru yang lain untuk ketatkan. Okey, ini boleh ketat dengan tangan dulu. Okey. Right. Dan ni kita masukkan. Right. Dan terakhir kita hantam sama dia. Okey, pastikan bersilang. Right, ambil kedudukan. Okey, sekiranya anda tak berpuas hati, okey, kunci lagi kuat. Nanti kalau rosak nanti suatu hari setengah mati lah kalau kita nak buka. Okey. Okay, kita guna power tool ni. Ini lagi kuat. Ini 1000 Newton torque. Okey, right. Apa pula? Okey. Ini 1000 Newton torque. Tarik. Okey, cukup dah tu. Okay. Lock dia. Okay, right. Jangan banyak sangat, sikit-sikit. Right. Dan yang akhir. Dah cukup. Okey. Okey. Dah cantik dah. Pusingnya kita dah tahu rasa. Dah rasa smooth dah. Okey, kita akan pasang casing ni.
Okey. Ini dah ketat. Okey, kita akan pasang casing. Okey, sekarang kita nak pasang. Okey, bersihkan bahagian ni guna air ke apa kan, kalau kita berus apa semua bahagian celah ni kita bersihkan berhabuk. Okey. Jangan pasang terus, kita bersihkan dulu kawasan ni, buang habuk dia. Sama juga yang macam tadi. Okey, ni tak susah sangat tak pasang. Okey. Just masuk je. Okey. Selesai. Okey, kalau dia longgar, jangan risau. Semasa kita pasang tayar nanti, dia akan skru, automatik dia akan fit ketat. Okey. Kita akan buat pemasangan tayar. Okey, right? Jangan risau, dia longgar, dia memang macam tu. Okey, masukkan ni. Masuk tayar. Kita kunci, dia akan ketat. Okey. Jangan risau. Baik, kita akan kunci ke tayar. Okey, kunci atas dulu. Kalau anda terpulanglah. Okey. Kunci bersilang. Okey. Jadi dia dah terpasang. Okey. Okey, cantik. Right, kita akan turun ke jack dan ke next video untuk penutup. Okey, begitulah cara penukaran bearing belakang Pro 2 Alza yang kereta saya punya. Okey, tip-tip yang saya tunjukkan ini adalah tip cara kampung, bukan cara kedai. Sebab kalau kita kampung ni kan, nak beli special tool tu harga dia mahal. Habis-habis pun dalam 200 lebih. Tapi untuk repair kereta kita. Tapi kalau anda buat bisnes, okey, boleh beli untuk buat penukaran bearing tersebut. Jadi, saya tunjukkan anda cara kampung. Sebab saya tak ada special tool untuk buka bahagian tu. Jadi, dia tak ada beza. Sebab bahagian yang cover brake tu, dia sebenarnya keras. Dia tak akan bengkok. Tebal dan berat. Jadi, kalau jangan ketuk bahagian lain. Bahagian tu memang cukup kuat dan keras. Jadi, itulah yang kita gunakan untuk mengeluarkan hub bearing ni. Kerana hub bearing Alza ni dia sekali, satu hub dengan dia punya skru yang untuk bahagian belakang. Manakala bahagian depan dia bearing. Memang betul-betul bearing. Kena keluarkan dan jack balik ke dalam. Saya pernah tunjukkan dalam video yang ni. Okay, bearing hadapan. Jadi yang ni bearing belakang je buat hal. Jadi yang ni dia keras. Okay. Lupa pula. Mohon maaf sebab audio saya yang sebelum ni ada yang tak ada audio. Jadi saya guna voice over sebab masalah saya punya mic ni. Mungkin lama tak buat konten kot. Dia ada masalah nak masuk, jadi bateri dia mungkin tak tahan lagi. Jadi mungkin nak minta beli baru kot mic ni. Jadi mohon maaf, tapi tak apa, saya ada voice over dalam video tu. Untuk saya ulang lagi sekali, untuk kesan kerosakan adalah awal dia daripada telinga kita, bunyi berdengung. Kalau bunyi berdengung macam tu lah, macam orang pakai Hilux tu, bunga tayar dia besar, ikut jalan dan dia berbunyi macam tu lah lebih kurang. Tapi bunyi ni dia lain. Dia tak rata. Kalau yang Hilux dia guna bunga tayar yang kasar tu memang berdengung. Tapi yang ni dia bunyi macam sebahagian. Kita kena cari. Jadi tutup radio, kalau boleh tutup aircon, dengar mana bunyi tu datang. Pernah saya tukar, berkenaan dengan tukar bearing ni, saya pernah tukar di kedai, untuk sebelah sana. Kos dia hampir mencecah 400. Jadi kos ni, bearing ni, saya cuma beli dekat lokal, taklah mahal, yang murah je pun. NIS, Rimo, mungkin kan yang berkualiti sangatlah. Tapi tak apa, hanya yang saya dapat di kedai lokal, stok ni je yang ada. Saya nak cari yang stok bagus pun tak ada. Harga lebih kurang dalam 180. Jadi di kedai dekat 400. Jadi kos untuk penukaran dia punya servis charge tu mahal. Sedangkan benda ni yang perlu kita keluar bahagian ni je, kecil je. Dalam 1 cm je yang perlu kita keluarkan. Jadi kita ketuk guna dia punya casing tu tadi, casing brake belakang tu. Dia punya hub brake belakang. Jadi tak perlu keluar bajet sangat. Jadi
kedua untuk DIY ini untuk kemahiran diri sendiri. Dan untuk kereta kita sendiri, tak perlu kita nak repair kereta orang. Bukan nak buat bisnes pun. Okey, saya harap semuanya DIY ini dapat membantu anda dalam DIY untuk yang ni, dan DIY yang lain boleh tengok video saya yang lain. Jadi itu saja dari saya. Salam jumpa di next video DIY yang akan datang.